Okay guys, vlog ini korang nampak aku jalan-jalan. Tapi aku bukan buat jogging punya video. Aku nak update vlog bagi korang. So, betul lah kalau 180SX Nissan Nissan Silvia. Okay, Liberty Walk dah officially launch body kit yang macam RX-7 untuk Silvia, iaitu 180SX Super Silhouette. Body kit itu lebih daripada 100,000 nak convert ke Malaysia. Okay, tetapi kalau korang ada body kit itu dah cukup, tak payah tukar banyak-banyak kereta. 180SX korang pun tak perlu jual. Atau korang betul-betul minat nak simpan satu biji JDM, nak yang rare dekat Malaysia, okay, walaupun 180SX dia tak begitu rare, tapi korang beli 180SX dia murah daripada Skyline Adrian walaupun dia GTT. So 180SX mungkin harga price-nya lebih daripada 100k sekarang ni, 110, 120. Setengah orang kalau kang tahu, lu orang pandai cari, lu orang boleh dapat di antara 80, 90. So tak habis duit kalau korang masuk Super Silhouette punya body kit dekat 180SX. So kereta punya look itu terus nampak berbeza. Okay, macam Adrian 100k lebih juga body kit untuk Skyline R34 pertama dekat Malaysia. Kita kalau nak main, kita main gila sikit, kita buat kereta punya value naik yang macam V-Spec tu semua. Adrian memang tak boleh lah. Adrian harap boleh bantu geng-geng GTT kan. Sebab geng-geng GTT sekarang dekat Malaysia, market pun sudah cecah 230 lebih, depends on condition. So tahun depan lagi 2 tahun, lagi 3 tahun, mungkin GTT saja pun sudah boleh mencecah 280k. Jangan main-main. GTT Skyline ni tak kira korang bawa Skyline, GTT, GTR, janji Skyline it's okay. Dia bukan Godzilla ke, dia Godzilla ke, biar pergi je lah. Bagi orang cakap tak apa, it's okay. Hati kita tahu dia ada sebiji Skyline. Okay, macam Adrian punya GTT, betul Adrian tak nak beli GTR disebabkan ada maksud, ada makna. Adrian tak beli GTR. First thing dia mahal. Adrian beli GTT ni 34 ni lepas nak restore, nak tukar body kit, Liberty Walk Super Silhouette, Tomei punya engine parts dekat dalam, stroker kit, G-Ready punya accessories dalam engine dengan interior, dan banyak lagi. Okay, Adrian percaya banyak lagi. Roll cage, macam-macam. Nak cat seluruh biji kereta ni. Lepas tu nak in collab dengan Liberty Walk untuk buat mereka punya livery. Nak buat diecast. So kereta ni aku rasanya aku spend lagi banyak daripada sebiji GTR 32, GTR 34 lebih kurang. So apa pendapat korang kalau korang ada sebiji 180SX? Sebab dia punya Super Silhouette untuk 180SX ni, dia depan dia macam Kato punya anak, iaitu Hyuma, dia punya RX-7. Macam itu Thailand punya Heng Garage, ada sebiji RX-7 FD yang berwarna kelabu nado grey, macam body kit itu juga. So kalau korang ada body kit yang macam tu, 180SX korang dia dah boleh jadi macam sebiji lama punya Porsche. Dia punya design macam lama punya Porsche. So korang boleh jadikan kereta itu dia punya livery Philip Salvet yang macam Adrian punya di situ lekat dia punya stiker Philip Salvet Numero Reserve. Korang pergi search tengok, sangat cantik livery yang macam tu sebab dia matching. Dia punya body kit memang matching. Okay, Wataru Kato ni actually kan, aku dengan dia Facebook friend tau. Masa itu Facebook tak ada page lagi, kita friend list dekat dalam, tetapi kita tak sembang langsung. Dia tengok barang I tengok barang dia, tapi kita tak sembang sebab Adrian tak tahu Jepun, dia tak tahu English. Sampailah ke belakangan ini Adrian kenal dia, Adrian kenal anak dia, Adrian kenal Toshi, dia punya orang lah. Lepas tu Hiro, dan juga dia punya fotografer, videografer, semua Adrian kenal. Itu pasal kita punya kamcing okey sikit. Adrian cadangkan nak collab dengan dia untuk buat satu Super Silhouette dekat Malaysia R34. Okay, play car never dies. Nak pi kita pi semua. Jangan kita buat setengah-setengah. So nasib baik ada korang support baju dengan topi, singlet, Wishlist Project. Join team Adrian Wishlist Project supaya Adrian akan buat banyak lagi modification dan juga video-video, info-info bagi korang. Okay, join team Adrian, beli stiker, beli baju dapat stiker, tampal dekat kereta korang. Orang lain nampak pun, oi, Wishlist Project, cool. Banyak orang dia pakai baju Adrian pergi ke shopping mall, jalan-jalan dengan girlfriend. Banyak orang snap gambar lepas tu hantar dekat I dekat story. Okay, so cerita sampai sini. Aku tengah jogging ni, satu tangan pegang phone, satu tangan ini bukan mic ni, ini hiasan je. Ini Jisoo Live punya fan, tapi tak tahulah kenapa pink color. Mungkin dia masuk sikit ke dalam video. Okay, so sampai sini sajalah kita update. Okay, aku pun nak balik rumah. Jom aku pergi tunjuk bagi korang CNC punya barang sikit-sikit yang dah sampai. Let's go. Okay, sampai. Tu dah, sekarang aku dekat dalam. Dia tengah tunggu lama ni. Motor Compactor.
Mat, aku tunjuk bagi korang. Ni intake dia. Gila, Mat. Intake dia. Aku suruh dia buat satu fuel. Dia mai 2 fuel bagi aku. Memang nak aku naik horsepower tinggi-tinggi. So yang ini kan, dia punya intake, as korang boleh tengok, dia lain macam sikit. Dia naik ke atas, L shape. Supaya engine bay dekat sana, dia nampak clean. Aku nak compress kan. Walaupun dia nampak besar, tetapi aku nak compress kan. Bagi dia simple and nice. Minimalistic. Setengah orang punya dia sini, dia naik ke sini, dia punya intake sampai sini. Dia macam ni. Okay. Aku punya dia macam ni, dia naik. So intake dia naik sedikit. Macam ni. Gila, Mat. Ni engine cover aku malas lah nak buka. Tak apalah. So sekarang ni dia memang macam ini je lah. Macam ini je. Tunggulah. So kita kena impress sendiri. Kita kena ada mood dan juga passion untuk kita start main kereta. Daripada kereta murah, slowly kita upgrade sampai sekarang. Tapi next aku tak tahulah kereta apa yang aku nak buat. Sebab ini lagi satu A86. Korang dah lama tunggu A86 Adrian. Sekarang dia tengah cabut kosong. Okay? Itu pun satu projek lagi belum habis. So aku pun tak nak fikir beli kereta apa. Sebab kereta dah full. Belakang ada 2 biji lagi. Luar rumah lagi. Ni belakang RX-7. Nak jual pun sayang. Okay guys, so keep on update korang komen dekat bawah lah. Adrian baca komen korang. Tapi kadang-kadang Adrian tak reply lah kan. Tak tahu nak reply siapa. Kalau reply satu, kena reply semua. So korang komen dekat bawah. Adrian balas balik dengan video next time. Okay, bye-bye.